Menarik. Sekangking Syah dan Jerry B. Kang dari Kang Financial Advisory dan CC Advisory. Hari ini kita punya isu ialah adakah kita menjual produk insurans seperti penumpang insurans? Ya. Jadi memang produk insurans penumpang insurans memang ada dijual di Malaysia. Jadi produk insurans penumpang di Malaysia satu ialah insurans e-hailing. Jadi insurans e-hailing menjadi wajib di Malaysia sejak Julai 2009 di bawah peraturan Bank Negara Malaysia. Ini adalah produk yang paling khusus untuk perlindungan penumpang. Jadi produk ini melindungi pemandu dan penumpang semasa dalam perjalanan e-hailing, termasuk liability terhadap penumpang berbayar dan liability akibat perbuatan cuai penumpang. Jadi syarikat yang menawarkan ialah Allianz lah, jadi Berjaya lah, dari QBE lah, Jadi kedua, insurans perjalanan, travel insurance. Produk ini dijual melindungi penumpang, terutama semasa perjalanan udara dan antarabangsa. Ditawar oleh Great Eastern also. Jadi ini nanti kalau lain jadi yang ketiga ialah insurans kemalangan diri, personal accident, melindungi individu termasuk semasa menjadi penumpang kenderaan, jadi ringkasan perlindungan penumpang dalam insurans e-hailing, jadi perlindungan liability penumpang, jadi butiran seperti kecemasan semasa menaiki kenderaan, liability perubatan cuai penumpang, kerosakan kecederaan akibat penumpang. Jadi kemalangan diri, jadi pemandu, 50,000 bergantung pelan, Jadi adakah anda merujuk kepada jenis penumpang tertentu, jadi seperti bas, taksi dan e-hailing, Jadi sampai sinilah saya mau jemput Jerry untuk jelas sedikit tentang hal ini. Jerry, silakan. Saya ingin menyampaikan topik yang lain untuk pengetahuan untuk semua orang berkenaan dengan insurance liability awam. Saya akan bersebut dengan topik yang lain. Insurance liability awam adalah perlindungan insurans yang melindungi individu atau perniagaan dan kebutuhan pihak ketiga akibat kecederaan badan atau kerusakan harta benda yang berlaku semasa menjalankan aktiviti perniagaan. Apa yang dilindungi? Kecederaan pihak ketiga. Contohnya pelanggan terjatuh di premis perniagaan anda. Kerusakan harta benda. Contohnya kontraktor tidak sengaja merosakkan harta benda pelanggan. Kos penerangan, yuran program dan kos makan jika ada tuntutan. Public liability insurance, siapa yang memerlukan? Pemilik kedai atau pemis perniagaan, kontraktor atau tukang, pengunjung acara, profesional yang berurusan dengan orang ramai. Jika seorang pelanggan tergelincir di lantai basah kedai anda atau tanpa kaki di mana-mana sahaja perniagaan tanpa insurans ini, pemilik perniagaan atau pegawai kena menanggung kos perubatan dan ganti rugi sekiranya berlaku apa-apa. Dengan insurans liability masyarakat insurans akan menanggungnya. Ini produk yang sangat baik. Perbezaan dengan insurans lain. Liability tuntutan oleh pihak ketiga. Liability majikan tuntutan oleh pekerja. Indemnity profesional, kesiapan dalam nasihat profesional. Setakat ini penyampaian saya. Terima kasih. Saya mau ingin menambah sedikit, di sini ialah ada satu jenis insurans, macam kalau kita pergi workshop, kalau orang servis dia punya kereta, dan kalau kita punya pelanggan cedera di workshop, itu boleh klaim juga.
Jadi ada jenis insurans macam begini. Kalau ada penumpang mengalami macam di workshop, boleh tanya pancang kewangan. Di sini kami ada peguam, boleh jawab semua soalan. Ya, jadi sampai sinilah, sila like, subscribe dan sokong dan share. Terima kasih.